Tahukah anda, Turki adalah satu-satunya negara yang berada di dua benua. Sebahagian Turki terletak di Asia dan sebahagian lagi berada di Eropah. Bandar Istanbul menjadi simbol unik kerana ia menghubungkan dua benua ini. Turki terkenal dengan belon udara panas di Kapadocia yang terbang setiap pagi dengan pemandangan luar biasa. Di sini juga terdapat masjid yang sangat cantik dengan seni bina Islam yang menakjubkan. Budaya minum teh di Turki sangat kuat dan teh dihidangkan dalam gelas kecil berbentuk khas. Makanan Turki pula terkenal di seluruh dunia seperti kebab dan baklava. Turki juga menjadi destinasi pelancongan popular dengan gabungan sejarah, budaya dan alam semula jadi. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.